Nasi lemak bunga telang itu adalah nasi yang menggunakan pewarna daripada bunga telang ni. Warna dia ni kita jadikan pewarna asli sebagai warna untuk nasi lemak kita lah. Kita ada paru, kita ada ayam rendang cili api dengan sambal ikan bilis yang penuh ni kita hanya jual RM14. Okey, menu famous kat sini adalah air telang, mochi Malaysia dan juga agar-agar telang. Semua tu kita gunakan pewarna asli daripada bunga telang yang kita tanam sendiri. Kita keringkan sendiri, semua proses tu kita buat di Dapur Digital. Dapur Digital ni adalah usaha Pepper Labs bersama dengan Kementerian Keuangan Malaysia dan juga Yayasan Hasanah untuk mengumpulkan wanita-wanita komuniti B40 untuk menjana pendapatan melalui masakan dan makanan. Di sini kami memasak, berkongsi idea, belajar bersama-sama. Masa siram pokok, semakin banyak sokongan, semakin kuatlah komuniti itu. Bila tengok gambar lama dan dapur sekarang memang jauh sangat berbezanya. Banyak perubahan. Melalui Dapur Digital juga, wanita macam saya boleh membina bisnes sendiri dan lebih yakin dengan diri sendiri. Makan di sini boleh order melalui Grab, Foodpanda, catering atau boleh datang terus ke dapur kami, ke Dapur Digital Perumahan Awam Seri Perlis 2 ataupun boleh search lokasi Dapur Digital di Lembah Kelang ni. Bagi kami, Dapur Digital bukan sekadar kerja. Ia kebanggaan, pertumbuhan dan komuniti.